Gopno, tengok ni. Ada orang nak belajar masak ayam gepuk lah untuk iftar. Masak guano. Ni bahan-bahan dia deh. Apa kata demo cincok-cincok dulu. Mula-mula perak ayam dengan kunyit. Lepas tu capok-capok kena. Sikit sedap. Gaul-gaul sikit. Barulah hidupmu tak hamba dengan penuh dengan perisa. Dah tu, dalam minyak panas ni, goreng ayam itu sampai perang. Agak-agak dah 30 minit, kita angkat dia deh. Tateh. Minyak ni buang Goreng tahu dulu. Itu pun tak tahu. Tahu ni goreng duk 15 minit je. Minyak kena sipeh untuk sambar Lepas tu ambil lesung, tumbuk cili api pedas merah dan bawang putih. Oi, jangan marah. Sorry. Dah tu tambah gula dan kena untuk melekat rasa Setelah tu curah minyak dan gaul sampai sebati. Fuh, aroma dia buat nak makan je daripada lesung. Dah siap tu. Hidang cum-cum melecum. Molek lalu. Selamat mencuba.